Celah kat hari ni kita mari kat posu perata tanah. Ni. Posu mari tu kabida dah cerita mari apa panggil lumuk tanah, mari perata tanah. Ni proses terakhir ni. Proses rata ke dia, lepas tu masuk air barulah kita start nabur. Bermakna lepas nabur tu lah kita kena jaga padi ni secara berhemah lagi, maksudnya kena jaga betul-betul lah.